Jadi macam mana dengan bila kita dah Syekh dah pergi Mesir tadi, dalam masa seminggu tu Syekh dah berkenalan dengan Syekh Muhammad Ibrahim. Ya. Apa yang Syekh nampak daripada sepanjang mulazamah dengan Syekh Muhammad Ibrahim ni, apa yang Syekh nampak daripada Syekh Muhammad Ibrahim sendiri dari segi contoh? Mungkin kita boleh tahu dari segi sanad keilmuan dia dulu ke. Maulana Syekh Muhammad Ibrahim murid kepada Maulana Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Dan juga beliau juga pernah cerita kepada kami tentang macam mana ayahnya Sidi Ibrahim Abdul Ba'is menyebutkan kepada beliau tentang bisyarah. Dia pernah minta untuk masuk Azhar. Syekh Muhammad Ibrahim bukan Azhari. Dia bukan keluar dari Azhar. Dan dia masuk ke sekolah madrasah sanawiyah namanya Fathul Mubin. Jadi dia namakan pusat suluk tu, tempat suluk kita ni Fathul Mubin, dengan Fathul Mubin. Kata ni saya namakan tempat ni dengan sempena madrasah sanawi saya dulu, kata dia. Nama Fathul Mubin. Dan waktu dia mengaji itu dia teringin sebab nak masuk ke Azhar disebabkan kerana ada keluarga dia yang masuk ke Azhar. Tapi apa kata Sidi Ibrahim, ayah beliau? Beliau wali Allah Ta'ala. Dan ayah dia kata, Muhammad, nanti ulama Azhar yang akan datang tuntut ilmu dengan insya-Allah, kata dia. Bukan kamu ke Azhar, tapi ulama Azhar yang akan datang tuntut ilmu dengan kamu. Benar. Syekh Muhammad kata, Syekh Muhammad salah seorang daripada anggota alumni Al-Azhar. Al-Azhar jemput Syekh. Jadi anggota alumni Al-Azhar. Dan Maulana Syekh Muhammad Ibrahim dibuat majlis khas di Masjid Al-Azhar, dihadiri oleh para guru, para masyayikh, yang mana beliau ajak rududus syubuhat. Dia rad syubuhat kepada Nabi berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Mana-mana syubuhat dalam Al-Quran tentang Rasulullah, beliau jawab balik dalam satu rancangan. Dan diadakan pengajian tadi di Masjid Al-Azhar. Dan setiap minggu memang beliau akan ke Al-Azhar untuk mengajak, dan juga di sekeliling Azhar untuk baca tafsir, hadis dan seumpama lainnya. Dan waktu ketika saya mula bertemu dengan beliau, tak dapat syak lagi lah bahawa Maulana Syekh Muhammad ni orang yang pertama ingatan dia kuat. Walaupun beliau dibedah pada akhir hidup beliau, pada otak, tapi sikit pun tak berubah ingatan beliau. Dan saya sendiri tanya kepada beliau. Saya sendiri tanya. Waktu dia datang ke sini, dan masih ada saksi daripada Ustaz Juzaili ada waktu tu. Saya tanya kepada Maulana Syekh Muhammad dalam kereta. Kata Maulana, saya nak tanya sendiri. Sebab sebelum ni saya hanya dengar daripada orang saja. Jadi saya nak dengar pada mulut Maulana sendiri. Betul tak Maulana Syekh hafal Al-Bukhari? Dia kata, saya hafal matan dan sanad, kata dia. Bukhari. Lepas tu, Sahih Muslim. Saya tanya, Sahih Muslim pun saya hafal matan dan sanad. Kemudian Sahih Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud, kata dia. Sunan Tirmizi. Sunan Ibnu Majah. Sunan Nasa'i. Semuanya saya hafal matan dan sanad. Kata dia. Dia kata, kalau itu Sunan Baihaqi. Sunan Baihaqi saya hafal semuanya. Dia kata, Musnad Imam Ahmad. Musnad Ahmad semuanya kecuali sikit. Ajib. Saya kata, Izan Sayyidi antum lasta muhaddisan faqat. Hafiz. Saya gelak. Dia kata, kamu hafiz ni. Saya gelak waktu tu. Jadi dia kata, ini saya dengar sendiri. Dan saya sendiri yang tanya Syekh. Ini bukan orang lain tanya ni. Saya sendiri yang tanya kepada Syekh, dan Syekh sendiri sebut dengan perkataan tadi. Kuat ingatan. Ingat, Masya Allah, tabarakallah azim. Dan Maulana Syekh Muhammad mengajak Sahih Bukhari tanpa rujukan. Teman. Dan kalau ingat balik syarahan beliau, bawa kitab. Tak ada kitab. Syarah macam tu. Saya hanya syarah, dan ada seorang murid baca, dan dia pula yang betulkan balik kalau salah kitab tadi salah. Ya. Dan Syekh hadir ke majlis ketika bacaan kitab. Biasanya Syekh tidak akan bawa kitab. Kerana Syekh akan memang duduk di kursi, dan syarahan beliau 1 jam lebih. Tak ada satu pun keluar melainkan nur. Semuanya ilmu. Lepas tu saya rasa menyesal sungguh waktu tu kerana tak ada rakaman, tak ada audio. Jadi kita tak boleh nak rakam. Dan kita pun tak ada kewangan yang banyak waktu tu untuk nak beli handset dan jenis rakaman apa semua sekali ni. Hadir dan duduk dalam majlis, tapi barakahnya Masya Allah, tabarakallah. Sebab saya pernah ke majlis Syekh Muhammad, disebabkan setiap minggu saya ke majlis Syekh Muhammad selepas tu. Setiap minggu selama 2 tahun. Sehari je. Setiap hari.
Setiap hari bukan setiap hari, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali saya akan pergi hari Isnin. Saya baca Sahih Bukhari di masjid dekat Mainak Syarqi. Dan kemudian hari Sabtu saya dah baca satu lagi Sahih Muslim di satu masjid dekat dengan Sidi Gabir. Jadi saya duk berulang setiap minggu naik kereta api ayam lah. 2 kali. 2 kali. Balik mesti demam. Balik hingga ini keluar. Kerana selalu sejuk kadang-kadang tu. Kereta api tak ada tingkat. Tak ada penghadang. Tak ada penghadang. Jadi setiap kali pergi mengaji dengan Syekh Muhammad waktu minggu-minggu tu selama 2 tahun. 2 tahun saya duk pergi mengaji tu setiap hari, setiap minggu. Jadi seminggu 2 kali. Saya kata halang-halang kadang-kadang pergi mengaji satu hadis saja. Mai jauh ni 3 jam, balik 3 jam. Jadi bertolak daripada Kahirah mungkin dalam jam selepas Zuhur sampai sana dekat Maghrib kan. Jadi makan pas semua kali sampai di masjid dekat Maghrib dan kemudian balik ke Kahirah pula selepas habis kelas. Jadi sampai di Kahirah mungkin pagi lah. Dalam pukul 2-3 pagi. Jadi kata rugi kalau saya pergi bawa satu hadis saja pergi mengaji. Jadi saya cadang, saya kata kalau saya bawa satu hikam Imam Ibn Atha'illah bubur dalam poket kan. Jadi sekali saya pergi sampai dekat Syekh, sebab setiap kali Syekh mengajak, habis Syekh mengajak, Syekh akan duduk kat tepi meja. Dia ada satu kerusi dia letak, Syekh akan turun duduk kat situ, dia akan jamu dengan susu, Syekh akan minum susu, kemudian akan makan kek kalau dia bagi. Kemudian saya biasanya rombongan saya lah, dia akan bagi duduk sebelah Syekh. Jadi istimewa lah sebab dia tengok Muhammad mai. Jadi saya pun duduk sebelah Syekh. Sebab Ya'am tadi. Jadi bila saya duduk sebelah Syekh dan Syekh pun sambut elok apa semua, saya kata rugi juga kalau saya tak tanya soalan kan. Jadi saya kata saya akan bawa hikam, satu hikam. Setiap kali habis majlis, saya akan tanya hikam dekat Syekh. Kemudian saya akan rakam. Itu selepas berapa lama? Itu selepas dah 1 tahun saya dengan Syekh. 1 tahun. Lepas 1 tahun lah. Jadi lepas dah rapat dah dengan Syekh pun, saya boleh tanya lah. Jadi saya pun bawa rakaman lah, bawa recorder. Untuk rakam suara Syekh syarah hikam. Ajaibnya tu kali pertama tu. Kali pertama saya bawa. Kali pertama saya letak dalam poket saya syarah hikam tu. Maksudnya hikam yang pertama, min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsan raja' inda wujudi zalal. Itu sampai hafal lah. Jadi bawa tu tak dalam poket. Dari sepanjang perjalanan tu kobar-kobar ni lagi dapat 2 kitab lah. Jadi kalau Sahih Bukhari pun dapat, hikam pun dapat. Nanti Sahih Muslim pun dapat, hikam pun dapat. Jadi kurang-kurangnya nanti habislah hikam dengan syarahan Syekh walaupun ringkas. Sebaik sampai dekat Syekh hari tu, sebelum Syekh turun duduk dekat kerusi, ada seorang main sembang dengan Syekh. Sembang dengan Syekh, lepas tu Syekh tengok saya. Kata, Muhammad, kamu elok baca hikam syarah Syekh Buti, dia kata. Hadza yaliqu lak. Dan cerita lagi. Dia kata tu dah layak dah untuk kamu baca syarah Syekh Buti. Sesuai untuk kamu, dia kata. Saya terkejut tu, kata masya-Allah. Tak ada tanya lagi. Dan Syekh dah sebut dah kata baca syarah hikam Imam Buti. Saya duduk tak tanya lah. Hikam duduk dalam poket lah. Terus tak tanya. Next pertemuan baru bawa. Tak bawa lah. Lepas tu tak bawa lah. Segan. Lepas tu segan lah. Syekh kata cukup dah tu dah. Cukup dah untuk kamu, dia kata. Man. Dan kemudian lepas tu ada juga saya pergi dengan Syekh Jamal. Bawa kerana Syekh Jamal tanya bila nak pergi Skandaria. Kita pergi sekali. Jadi kami sewa kereta dan saya dengan Syekh Jamal bawa, dan ada satu gambar yang saya, Ustaz Juzaili, kami di rumah Syekh Muhammad Ibrahim. Syekh Jamal setiap minggu akan ke rumah Maulana Syekh Muhammad untuk baca Sahih Bukhari. Jadi Syekh Muhammad akan dengar Syekh Jamal baca Sahih Bukhari, dan rasa Syekh Jamal khatam Bukhari dengan Maulana Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Bais. Azim. Dua-dua ulama ni. Ya. Masya-Allah. Syekh Jamal pun ngaji dengan Syekh Muhammad Ibrahim. Insya-Allah. Saya tertarik dengan inisiatif yang Syekh ada untuk mengaji pula, tambah lagi satu kitab. Saya tak tahulah benda ni sama ada betul ataupun tidak, tapi mungkin satu dakwaan ataupun mungkin betul yang bermain di kepala saya. Mungkin benda ni dah hilang daripada para murid hari ini. Bukan semua, mungkin kebanyakan dah hilang inisiatif diri untuk dapatkan ilmu macam tu. Contoh, dia ada masa yang sepatutnya dia manfaatkan untuk dapatkan ilmu lebih banyak,
mungkin dia tidak menggunakan dengan sebaiknya. Jadi apa nasihat Syekh kepada penuntut ilmu, khususnya yang dah memang duduk dengan masyayikh? Ya. Isu kita kadang-kadang bila kita duduk dalam kebun yang banyak buah, jadi kita dah selalu makan, dia rasa boring dengan makan buah. Jadi ataupun ada lebih lagi, dia kata cukup saya duduk buah pokok je, tak perlu petik buah. Atau dia sebut orang panggil apa, nantilah saya makan. Nantilah saya makan, ataupun macam-macam lagi andaian. Ataupun dia kata tak payah makan lah. Jadi semua tu adalah misal kepada orang yang berada di tempat yang sepatutnya digunakan sepenuh masa dia dengan ilmu, ambil manfaat betul-betul, kan? Tapi dia abaikan. Khususnya yang duduk dalam kawah ilmu yang macam di Al-Azhar Al-Syarif, ataupun duduk dalam pondok, dan tahu dalam suasana di pondok tadi, contohnya ada guru-guru yang berkualiti, ya. Tapi murid tidak ambil perak dan tidak intilak untuk menambah pengetahuan mereka. Saya teringat masa di Lubuk Tapah, saya tengok Ustaz Fairuz dengan kawan-kawan, setiap minggu mereka akan keluar dengan izin tuan guru lah, untuk mereka keluar pergi mengaji dengan guru-guru di luar. Tok guru izinkan. So, hari yang kelas tok guru tak ada, mereka akan pergi ambil peluang pergi mengaji dengan rumah Syekh Fulan, tok guru ni. Dia baca kitab Nahwu, baca kitab ni, baca hikam, baca apa semua tadi. Di tempat-tempat rumah saya ikut juga. Ada 2-3 rumah yang saya sempat ikut. Dengan depa lah. Walaupun tak semua. Sebab waktu tu saya lebih banyak di pondok lah. Tapi kalau mana-mana tempat depa pergi tu, depa akan buat macam tu. Jadi saya rasa kalau kata masyarakat ilmu ni, dia akan terbentuk dengan macam tu. Khususnya dia macam di Zawiyah contohnya. Kalau ada guru-guru yang ada kualiti, ustaz-ustaz kita yang boleh mengajar, muallim-muallim di sini yang boleh mengajar. Jadi santri ambil inisiatif sendiri, kan? Dengan izin daripada Syekh, kata saya nak mengaji dengan muallim ni, dengan ustaz ni, kitab sekian-sekian. Sebenarnya membantu pengajian mereka sebenarnya. Sebab guru tidak akan halang untuk anak murid tadi, dan tak sepatutnya dia halang kalau kecuali bertembung dengan kelas guru. Dia akan tengok kelas guru dia bertembung tak? Kelas guru utama, baru dia akan pergi ke tempat untuk pergi mengaji. Macam tu di Azhar. Di Azhar maksudnya kalau kata ajaib, kata kalau balik daripada Azhar tak mampu untuk jadi yang sepatutnya. Balik daripada Azhar tapi tak belajar dengan guru yang sepatutnya. Ataupun tidak menggunakan masa dengan sepatutnya. Rugi. Jadi ada orang yang kata buat puan perlu masa yang panjang. Masa pendek pun boleh dapat. Jadi kita kata kalau macam tu 1 tambah 1 jadi 2. Jadi 100 tambah 2 jadi 2 juga lah. Kan? Jadi matematik tu tak kena. Sebab kita bukan bincang pada sudut masa. Kita bincang pada sudut barakah. Dan semakin panjang contohnya masa seorang pelajar tadi dan banyak dengan barakahnya, maka akid sudah tentu akan lebih daripada yang kurang dan juga ada barakah. Tapi apatah lagi kalau kurang dan tidak ada barakah, lagi teruk lah. Lagi rugi lah. Sebab kita menuntut ilmu ni ibadah. Ya, ibadah. 100 tahun, pahala 100 tahun lah. Ya. Jadi kita pelik kalau kata ada orang sebut, berapa mengaji lama-lama, berapa mengaji panjang-panjang, berapa nak mengaji sampai berbelah-belah tahun. Cukup duduk sekadar 4 tahun. Kalau 16 tahun ni boleh ambil 4 BA. Sebab mereka ingat kita mengejar BA. Dan kita ada BA. Daripada Al-Azhar Al-Syarif, kita ada BA. Cuma bukan itu yang kita cari sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan masalah 16 tahun sebenarnya. Masalah kita adalah masalah macam mana kita menggunakan masa tadi, sohbah dengan guru, melihat perjalanan hidup guru kita. Dan itu sebenarnya akan diterjemahkan balik dalam kehidupan kita yang setiap hari. Macam mana kita muamalah dengan orang, kematangan kita ketika mana melihat isu. Semua itu sebenarnya adalah berdasarkan daripada apa yang telah kita ambil daripada fikiran guru kita. Apa yang kita lalui daripada proses melihat guru kita berdepan dengan isu. Saya banyak pengaruh dengan Maulana Syekh Ahmad Mamdouh, Maulana Syekh Ali Jumaah, Maulana Syekh Yusri Hafizahullah, Maulana Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is. Yang mereka ni tidak terpengaruh dengan isu. Mereka tak termakan dengan isu. Syekh Yusri Hafizahullah azim. Walaupun kita tak masuk lagi kisah Syekh Yusri ni.
Tapi Syekh Yusuf yang azim. Macam mana dia berhadapan dengan isu. Saya sangat kagum dengan apa yang dia dia atur. Ketika orang bercanggah dengan dia, ketika orang berbeza pandangan dengan dia. Nah, hatta sebagian murid kata, kami ada seorang syekh ni fulan mengaku dia sebagai guru mursyid semua kali. Macam mana syekh? Syekh kata apa? Kalau dia mursyid, ambil kebaikan. Kalau dia tidak mursyid, dia bukannya jahat secara mahad, kata syekh. Dia bukan jahat secara keseluruhan. Kalau kamu tidak perlu dekat dengan dia, tak payah pergi dekat dengan dia. Tapi jangan suuzon dengan orang daripada permulaan, kata syekh. Azim. Dia kata tu akhlak tadi sebenarnya tak akan keluar daripada mulut orang yang buat-buat. Dan saya pernah minta dekat syekh. Kata saya minta izin dekat syekh untuk saya ke majlis tariqah Naqsyabandiyah, Kurdiyah yang di Abud pada waktu tu. Saya kata saya nak minta izin untuk hadir majlis dia. Boleh tak syekh? Saya kata pergi. Orang dapat pengalaman nanti kamu dalam tariqah tu. Syekh tak ada kata kat saya, kamu siapa dia syekh kamu? Syekh tak bimbang langsung kalau kok saya ni pengaruh ke tengok-tengok. Pilih, oh ni syekh saya yang baru. Allahu'alam, tak tahu apa ni dengan pelajar yang lain, Allahu'alam. Tapi bila saya minta, syekh kata, sila pergi. Sesuai lah. Maksudnya apa ni, ta'amul mereka tadi ngajak kepada kita untuk kita jadi matang. Jadi apa punca dia syekh? Maksudnya semua ada dah. Macam mana kita nak start gear? Maksudnya start gear, nak masuk gear 1 tu. Bagi pelajar-pelajar yang macam pernah pengalaman saya sikit lah di Pasir Tumbuh. Saya tengok pelajar-pelajar dia, masa yang ada tu dia akan tengok guru. Contoh, ada guru yang ngajar Quran, dia tengok dah 5 orang dia penuh, dia pergi cari guru lain, dia pergi cari maksud tak buang masa langsung. Maksudnya dia sampai ke malam, dia cari pelajar-pelajar yang dah lama, contoh yang untuk baca, latihan bacaan. Jadi macam mana nak start gear 1 Itu yang paling susah, nak start gear. Betul. Pertama, kita kena ada la haula wala quwata illa billah. Kena serah sungguh-sungguh kepada Allah. Dan macam mana yang kita selalu sebut, para guru kita sebut, dia kata, nahnu talabna al-ilm bil ibadah. Nahnu nata'abbadana Allah bil ilm. Kita beribadah kepada Allah dengan ilm. Jadi orang yang menganggap bahawa ilmu ni adalah ibadah, maka dia takkan ringankan benda tersebut. Dia anggap ilmu ni sebagai tempat untuk dia cari sumber. Maka dia akan ambil yang penting bagi dia. Dia kata ni tak penting. Ini penting. Bagi orang yang anggap dia ibadah, apa saja yang itu adalah merupakan ilmu, dia akan tutup. Dan dia akan ambil peluang betul-betul. Dan kalau ketika mana ada ahli dalam bidang tersebut yang mana ditunjukkan oleh guru dia sendiri contohnya, maka dia akan sungguh-sungguh untuk ambil peluang dengan ilmu yang ditunjukkan oleh guru tadi. Jadi nak start gear ni, maknanya dia kena letak dulu bahawa apa tujuan saya mengaji ni. Saya mengaji ni kerana untuk orang panggil saya alim. Hatu dulu. Lepas tu disebut dalam kitab-kitab para ulama, memang betulan niat pada permulaan perjalanan ilmu adalah paling utama. Kesalahan niat pada permulaan penuntutan ilmu, dia akan memberi kesan pada natijah. Natijah dia ada, nak tengok orang tadi benar atau tidak dalam menuntut ilmu tadi, dilihat pada penghujung. Bagaimana dia muamalah dengan masyarakat. Macam mana pandangan dia selepas tu ketika dia lihat waktu dia jadi orang yang ada kedudukan. Maka tu sebenarnya mempengaruhi semua benda tu. Semua tu mempengaruhi daripada niat asal pada waktu ketika permulaan. Betul niat dia. Jadi permulaan dia, niat jadi kena bulat. Ada ramai kawan-kawan kita waktu sebelum nak kahwin tanya kat saya. Waktu saya duduk di Mesir, saya dah kahwin. Kahwin masa tu selepas 6 tahun di Mesir. Dia bertanya, macam mana saya masih boleh pergi mengaji? Dan walaupun ada anak, walaupun ada isteri, jadi tetap juga pergi mengaji. Saya kata, tak ada jalan, melainkan rajin. Itu saja, rajin. Dan tak ada ubat bagi rajin. Makanlah 30 galen 100 plus. Lepas tu terajos kan. Lepas tu pepok vitamin yang black moss tu kan. Makanlah banyak mana pun kata. Kalau malah dia akan tidur juga tak sekali. Saya tak kata saya rajin. Tapi sebabkan kerana ada guru yang membimbing dan kemudian orang panggil yang memberikan panduan, maka yang tu yang kadang-kadang kita jadi rasa malu. Bila guru kita semangat, kita yang tak ada semangat. Saya rasa sangat buruk adab ketika mana guru saya sedang semangat. Contohnya, saya
Saya cerita benda ni kepada Maulana Syekh Ahmad Nondoh dan Syekh menangis baru-baru ni. Dan Sayyidah Maryam yang daripada Rusia, ahli majlis fatwa Rusia yang datang ke Zawiyah dia pun teriak. Dia menangis juga waktu saya tak sangka kata dia pun menangis. Saya pun menangis juga waktu tu. Saya kata, saya selama berapa tahun, 1 tahun lebih, isteri saya duduk di Mansurah. Saya kata, saya tahu isteri kamu duduk di Mansurah. Saya kata, saya hanya jumpa dengan isteri saya seminggu sekali. Anak saya hantar ke kampung untuk hafal Quran di kampung tu. Ada kampung Quran dipanggil Mansyih Badawi tu. Kemudian isteri saya sanggup, kata dia nak duduk di kampung tu, jaga anak-anak. Masa tu ada Muhammad Abu Nur, Aisyah dengan Maryam. Jarak daripada Kahirah ke kampung Mansyih Badawi lebih kurang dalam 3 jam. 3 jam perjalanan. Jadi saya kata kat isteri, kata saya hanya boleh jumpa dia seminggu sekali saja. Dan saya serahkan dia sebab kampung tu kampung Arab. Tak ada orang Melayu di situ. Tapi Amu Muhsin yang duduk sebelah rumah tu, dia punya tuan rumah tu orang yang sangat baik, orang soleh. Moga dia panjang umur, sihat. Dan keluarga dia lah yang jaga isteri saya dan anak-anak. Jadi saya kata dekat Syekh, sebenarnya Syekh, setiap minggu saya balik ke kampung, Muhammad Abu Nur dengan Aisyah akan mula tak cakap dengan saya bila saya sebut saya akan balik dah ke Kahirah. Saya kata malam ni Walid nak kena balik dah. Mereka tak akan cakap dengan saya waktu tu. Dia merajuk lah. Lepas tu saya kata nak buat macam mana, saya ada kelah. Dan setiap hari Jumaat saya akan balik di kampung hari Rabu. Kampung hari Rabu saya balik. Hari Khamis saya ada kelah dengan Syekh Abdul Aziz Syahawi. Kampung Syekh Abdul Aziz Syahawi dengan kampung Syekh lebih kurang dalam 1 jam. Saya naik kereta api. Dan hari Jumaat petang Syekh Ahmad akan beritahu dekat saya, telefon selepas asar. Kalau ada kelah jam 10 malam kita akan ada kelah di Kahirah. Dan sepanjang tempoh tu saya tak pernah maklum dekat Syekh kata saya ada di Mansurah. Tak pernah saya maklum. Saya akan maklum, saya akan telefon lepas asar. Dan lepas asar kalau Syekh kata, hari ni saya minta maaf tak ada kelah. Jadi saya akan bermalam sampai hari Sabtu. Saya sempat duduk 4 hari di Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Duduk di kampung. Ambil peluang waktu tu lah. Tapi kalau Syekh kata, hari ni ada kelah Muhammad, maka saya terus akan siapkan kenderaan dan saya akan siap barang-barang saya dan akan wadak dengan anak-anak waktu tu. Dan mereka pun takkan hantar saya sampai kat kereta. Dia maju lah. Jadi terus saya naik kereta dan balik seorang-seorang lah. Dan tu dah cakap lah. lah. Jadi setiap minggu macam tu. Syekh Ahmad bila dengar dia kata, Muhammad aku tak tahu kata. Aku tak tahu kata hang tinggal isteri hang macam tu dan kemudian hang balik pada hari Jumaat tu rupanya hang duduk di Mansyih Badawi. Kalau aku tahu, dia kata, aku takkan buat kelah hari tu. Saya kata saya tahu sebab Syekh hanya ada hari itu saja untuk saya. Hanya malam Jumaat tu saja. Jumaat malam Sabtu tu jam 10 atau 11 malam saya akan kelah dengan Syekh sampai pukul 1 pagi. Dan saya sampai terus di Kahirah, terus akan ke rumah Syekh. Dan akan duduk dengan Syekh lebih kurang 2 ke 3 jam baca kitab. Dan saya sempat khatam Idah Mubaham habis dengan Syekh. Kemudian Tazkiratus Sami' wal Mutakallim habis dengan Syekh. Dengan majlis yang macam tu. Hatul Qimah ilmu. Dan Syekh kata, aku tak sangka. Saya sebut di resam baru-baru ni dan Syekh kata, Syekh menangis. Dia kata, kalau aku tahu Muhammad, dia kata, aku tak akan bagi hang balik. Sebab hari yang sama, Syekh hanya seminggu sekali juga dengan anak-anak. Dan Syekh kelah dengan saya tu selepas bertemu dengan anak-anak Syekh. Lepas Syekh bawa anak-anak berjalan, pergi taman, pergi main apa semua sekali. Dan Syekh bawa pergi ke fun fair, bawa anak-anak Syekh. Dan Syekh akan balik dengan pakaian Syekh, balik dengan anak-anak dia. Dan Syekh akan balik tu terus kelah. Dan saya tak akan habaq. Kata saya baru daripada Iman Surah. Dan Syekh kata aku tak tahu. Kalau aku tahu, dia kata aku tak akan bagi hang balik macam tu, dia kata. Dan saya kata macam mana saya nak maklum kat Syekh. Syekh pun ada waktu tu dia. Syekh kata kalau ni dah berapa tahun dah kita berteman, dia kata baru kali ni aku tahu kata hang buat macam tu. Jadi orang panggil apa? Sebenarnya perlu pengorbanan daripada semua. Isteri kena korban, suami kena tahu dia punya tanggungjawab dia. Jadi sebenarnya saya nampak kita lebih banyak bina alasan sebenarnya. Bina alasan untuk kita tak mau mengaji. Bina alasan untuk kita kata kita sibuk. Bina alasan untuk kita tak mai ke kelas guru kita. Saya bila tengok anak-anak murid semula dah berkeluarga apa semua tadi kan. Dan mereka dah ada kesibukan masing-masing. Saya fahamlah kedudukan tadi.
Saya kata kalau saya ada masa macam ni dengan guru saya dulu, saya tak akan tinggal guru saya. Mula duduk dengan guru saya tak akan tinggal kelas dia walaupun sekali. Saya kata. Jadi apa ni, qadar Allah masya. Dan benda tu tak akan berulang dah dengan guru kita. Kan? Dan apa ni, saya anggap tu sebagai moga perjalanan tadi ni dikira oleh Allah Ta'ala. Dan juga Allah Ta'ala pandang pandangan tadi dengan baik. Dan saya buat tadi. Saya cerita ni bukan kerana untuk nak bagi tahu balik dengan peristiwa tersebut. Cuma saya cerita ni untuk bagi semangat kepada para pelajar dan bagi panduan kepada mereka. Tidak ada alasan sebenarnya. Kita yang bina alasan. Kalau kita bina alasan memang tak akan menjadi apa-apa. Balik pada niat kita tadi dan la haula wala quwwata illa billah. Betul. Kalau niat kita betul pada mula untuk kita tuntut ilmu, kita tak akan patah balik ke belakang. Kalau tengok sama tadi, Syekh Ahmad pun berkorban dengan keluarga dia. Dan Syekh pun dah berkorban dengan keluarga. Dan bagi saya perlulah santri berkorban untuk dapatkan ilmu. Dan para penuntut ilmu di luar sana perlulah mengambil iktibar pada kisah para ulama yang dah melalui benda-benda itu. Jadi saya rasa cukup dulu untuk setakat ni. Untuk kita sambung ke depan ni, kita berhenti di kisah Syekh bertemu dengan ataupun kisah Syekh dengan Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ais Al-Kitani. Nanti insya-Allah kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Terima kasih banyak Syekh atas apa yang diberi, bukan sekadar halwa telinga tetapi menjadi semangat pada kami untuk membetulkan niat balik. Mungkin Syekh akhir sekali Syekh boleh cerita sikit ataupun bagi kami panduan macam mana untuk kami membetulkan niat. Dah kita tadi betulkan niat pada permulaan, kita dah di pertengahan lah. Jadi macam mana kita nak tajdid balik niat kita? Saya pernah dengar berkaitan dengan Syekh pernah cerita Imam Ghazali pernah mengajak cara berbetulkan niat dan pengalaman Imam Ghazali sendiri. Mungkin Syekh boleh cerita ini. Jadi apa ni, banyak cara yang disebut oleh para ulama. Saya sebut dengan satu, Syekh kata kalau kita makan, kita terlupa bismillah. Maka kita boleh baca pada pengakhirannya bismillahi awwalahu wa akhirah. Jadi dengan nama Allah pada permulaan dan akhir. Sebagian para ulama ada yang buat lawak dan buat lucu, kata kadang-kadang sengaja tidak baca bismillah pada permulaan dan kemudian syaitan makan sekali dengan dia. Kemudian dia baca pada penghujung dan syaitan dia taqayya, akan muntah balik keluar. Dia kata saja nak bagi syaitan muntah, dia kata. Maka dia baca hujung. Jadi kita kata sekarang ni, kalau kata kita sempat baca, maksudnya kalau kita sebut macam ni, kata hadirkan balik Allah dan Rasul dalam dalam perjalanan kita. Maksudnya ketika tu kita tidak melihat pada diri kita. Bahawa bukan saya yang berjalan, bukan saya yang menjalankan kerjaan ini, bukan saya yang buat gini, bukan saya yang buat. Karena kalau kita sebut saya, kita akan letih. Jadi kita letak balik semuanya kerana Allah. Dengan nama Allah, permulaan dan pengakhiran saya. InsyaAllah kata kita terlupa pada permulaan, tak syarak memberikan solusi. Untuk ada penghujungnya, tetap bismillah. Awalahu wa akhirah. Kalau makan ni salah satu nikmat. Dan akan macam mana nikmat tadi untuk kita tidak lupa, dan ilmu satu nikmat. Maka terlupa pada permulaan nikmat tadi sebabkan kita tenggelam dengan ilmu tadi, maka kita doa anggap kita yang memulakan. Maka kita akhirnya sebut balik bismillahi awwalahu wa akhirah. Moga-moga kita kembali balik kepada Allah dan Rasul dan tahu kata perjalanan kita ni kepada Allah dan Rasul. Maka kita tak akan ada pada diri kita. Karena pada diri kita, kita akan rasa kecewa ketika orang tak layan kita. Kita akan rasa kecewa ketika mana orang tidak beri kedudukan kepada kita. Tapi ketika mana kerana Allah dan Rasul yang akan tentukan kedudukan kita. Sama. InsyaAllah kita akan selamat semua perjalanan tersebut. InsyaAllah. Jadi poin dia baca perbetulkan niat walaupun di pertengahan dia. Jadi hikmah Nabi ajak pada makan tu saja boleh ditatbik pada semua perkara dalam dunia, dalam kerja harian kita. Okay, baik, terima kasih Syekh sekali lagi. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.